Kita dah masa mencemburui kita. Kita teruskan sahaja dengan persembahan daripada kumpulan Intisar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Wataniah Besut yang akan menyampaikan lagu bertajuk Keamanan Sejagat. Dipersilakan Intisar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Allah ya Allah, 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 ya Allah ya Allah ya Allah. Mentafsir makna kesatuan ummah, kesederhanaan lambang kemenangan, jadi kekuatan seluruh ummah, mengangkat tinggi keamanan sejagat, jadi kekuatan seluruh ummah, mengangkat tinggi keamanan sejagat. Direncanakan ummah terbilang, baca Al-Quran jadi amalan, harapkan jiwa aman dan tenang, mukjizat Al-Quran melangkaui zaman. Harapkan jiwa aman dan tenang, mukjizat Al-Quran melangkaui zaman. Keamanan sejagat, ukhuwah billah, kasih sayang buktikan keimanan, lambang kekuatan dan kejayaan, hindarilah dari perselisihan. Semoga kehidupan tenang, ummah cemerlang, akhirnya negara tenteram dan aman. Kerjakanlah ibadat bukan perpaduan, tunaikan 5 waktu salat, tiang agama, seimbang dunia akhirat, wujudkan keamanan, hidup yang harmoni, tiada sengketa. Keamanan dambaan qalbu, menuju keredaan yang satu. Jadilah umatan muttaqin, Allah Allah Allah, hidup berteraskan keadilan, Allah Allah Allah, menjadi pembimbing dan teladan, Allah Allah Allah, hidup berteraskan Al-Quran, Allah Allah Allah. Transformasi ummah, arah kemuliaan, kesatuan ummah, hidupkan cemerlang, Al-Quran dan sunnah jadikan panduan, melakari hidup dengan kalam Tuhan. Transformasi ummah, arah kemuliaan, kesatuan ummah, hidupkan cemerlang, Al-Quran dan sunnah jadikan panduan, melakari hidup dengan kalam Tuhan. Transformasi ummah, arah kemuliaan, kesatuan ummah, hidupkan cemerlang, Al-Quran dan sunnah jadikan panduan, melakari hidup dengan kalam Tuhan. Bukan mudah menegakkan keamanan, bukan mudah menentang arus biasa, seharian bergelumang amarah, kembali
Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, juri. Assalamualaikum. Lepas ni Abang Saleh akan ni. Saya nak bagi sikit je. Saya suka grup ni. Bagus. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya solo memang bagus. Lontaran suara memang jelas. kasih. Dan yang saya puji ialah balancing. Pak kata ada juga balancing antara solo utama dan juga backup vocal. Maknanya dia tak ada overshadow daripada backup kepada yang solo. Maknanya memang balance. Solo memang sepatutnya kuat. Dan backup vocal memang dia taklah slow. Dia macam ada orang jaga dia punya volume tu. Tak tahulah sama ada memang korang yang jaga ataupun sound system biasa je. Yang lain memang maybe korang pandai kot adjust mic. Yang penting memang sangat balance. Lagu pun sedap, ada unsur tradisional yang Prof pun cakap je. Okay, dan unsur kasidah yang bagus. Percussion cantik juga, ada tiba-tiba dia bunyi tung tadi kat kongga dan boleh dengar tu punya balance lah. Yang betul lah cakap Dami, memang grup ni yang lain boleh belajar dengan diorang macam mana diorang balance kan sound tu tadi. Tahniah lah. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi. Siapa yang banner lirik ni? Siapa yang cipta lirik? Lirik, siapa? Siapa cipta? Saya rasa very good because ada sophistication dalam pembinaan lirik. Very good. Lagi satu saya suka dari segi ada variasi dalam persembahan. Ada slow, ada rancak. There's a good blend of your variation dalam persembahan. Thank you. Terima kasih. Baiklah.